Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, majlis penonton yang mulia, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak digelo-gelo, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya, yang makan tak boleh cakap, yang minum jangan berdiri. Kalau kerja tak bercakap. Kalau kerja pun boleh berdiri. Kerja pun boleh berdiri. Minum pun boleh sambil bekerja. Tapi kerja begini kalau kerja tegak-tegak dianjurkan minum tu duduk atau mencangkung. Aku hari ni marut ubi nak goreng. Aku cakap dengan bini aku, sebelumnya bini aku cakap dengan aku nak goreng ubi lah, nak direbus, nak goreng. Jadi kataku, kalau digoreng, direbus tu, dah direbus digoreng tu, biasanya membazir, ya kan? Biasanya membazir, dah tak habis, lemau dia kan, tak habis, tak sedap, tak makan, biasa terbuang sampai 2-3 hari kadang. Jadi kalau kita buat peyek kalau kita buat pupuk macam ni kan, pupuk ubi, parut, pupuk, tahannya lama. Jadi efektif dan efisien. Gitulah kira kan. Panjang macam tu. Contoh aku, ini ubinya maksudnya, ubi. Kalau panjang ini galah pendek ni.